Macam mana dengan YB Teluk Panglima Sopan? Apa pendapat awak? Ini bukan satu benda yang mudah. Harga karpet mesti diturunkan. Mesti diturunkan. Supaya ramai orang boleh pakai karpet. I think all the restaurant in Malaysia need to replace sambal belacan with bodo. Because bodo is good. If they use sambal belacan, they mau tak kena barang. Dan nak kalau boleh lah dekat jalan Kuala Pilar tu buat jalan 2 tingkap ko. Kan buat jalan alternatif ko. Jam manjang. Susah lah dia nak bawa senaling kan. Tahu lah senaling tu kan. Yo satu jalan je ada tu. Nak ikut jalan tu nak kena lalu itu salah tu. Mangai macam ni Oi. Saya kalau boleh isu-isu yang saya nak tekankan ni memang sangat penting. Setiap kali parlimen, kalau boleh tolonglah buat makan-makan. Kalau tak ada sponsor pun tak apa. Saya tak kisah. Kita buat potluck. Seorang satu bawa makanan. Macam mana? Saya tak nak minta banyak punya. Korang semua jangan risaulah. Semua projek-projek di jalan raya, pembangunan di Malaysia bagi sama saya. Biar saya settle punya. Jangan risau. Saya boleh settle semua. Saya setuju. Semua saya setuju lah. Kat mana kita tadi? Berdasarkan pembentangan bajet 2025 ni pendapat saya ni biasanya sukar untuk diterima oleh orang-orang yang biasa lah. Kerana pendapat saya ni biasanya diterima oleh orang-orang yang tinggi ilmunya, yang bijak. Jadi pendapat saya ni lagi-lagi dengan orang yang terdapat. Orang yang jauh biasanya tak dapat. Dengan orang yang terdapat je yang akan dapat benda ni. Macam mana dengan pendapat saya? Kita balik lah. Kita balik lah jom. Dah lama ni. Kau apa ni? Balik. Jom balik jom. Habis bersurai.